Sepi menyelimuti pagi di Tibet Mara Lumut, diiringi detik masa yang terus berlalu, membawa bersama ribuan kenangan yang telah diukir bersama. Ada pemimpin yang hadir sekadar melengkapkan tugas di atas kertas, tetapi ada juga yang datang dengan jiwa yang besar, membawa gelora perubahan, menghidupkan semangat dan merubah landscape sebuah institusi. Tanggal 2 Ogos 2021, pintu gerbang Tibet Mara Lumut membuka ruang menyambut kehadiran seorang nakhoda. Muda usianya, membara tenaganya dan tajam wawasannya. Beliau melangkah masuk bukan sekadar membawa jawatan, tetapi membawa sebuah ikrar bahawa institusi ini harus berdiri megah di pesada kecemerlangan. Sejak hari pertama, ketegasannya membina disiplin diri kita. Namun, di sebalik ketegasan itu, terselit sebuah hati yang sentiasa prihatin terhadap kebajikan warga kerja dan masa depan setiap anak didik. Beliau percaya kejayaan tidak datang daripada selesa, melainkan lahir daripada ketekunan, integriti dan usaha yang tidak pernah kenal erti penat lelah. Di luar Dewan Mesyuarat dan bilik kuliah, siapa sangka di sebalik jadual kerja yang begitu padat, nakhoda kita ini seorang yang cukup aktif dan berjiwa muda. Di gelanggang sukan terpancar sisi santai yang merapatkan jurang antara pemimpin dan yang dipimpin. Dari lorong bowling, lemparan demi lemparan tersusun rapi, penuh strategi. Hingga ke meja pingpong, ketangkasan refleks tangan mengajar kita tentang erti fokus dan pantas bertindak. Sukan bukan sekadar rekreasi buat beliau, tetapi manifestasi kepada gaya hidup berdisiplin. Fokus pada sasaran, tenang dalam tekanan dan sentiasa bertenaga menghadapi apa jua cabaran. Nilai-nilai inilah yang diterjemahkan ke dalam pentadbiran harian, mendidik kita agar sentiasa sihat fizikal, cergas minda dan tajam strategi. Beliau juga seorang pemimpin yang sangat meletakkan keutamaan tinggi pada nilai pasaran setiap pelajar. Visi beliau jelas, anak-anak didiknya mesti keluar menjadi tenaga kerja yang bernilai tinggi dan menjadi rebutan industri. Demi menguatkan visi ini, pelbagai langkah berani diambil. Antaranya menaikkan taraf program-program sijil di Tibet Mara Lumut kepada peringkat diploma, membuka lembaran baharu yang lebih kompetitif. Beliau tidak pernah jemu memperluas jalinan kerjasama strategik bersama pihak industri, memastikan kurikulum institusi sentiasa seiring dengan keperluan teknologi semasa di luar sana. Di bawah kepimpinan beliau, Tibet Mara Lumut melonjak naik mengejar bintang kecemerlangan. Kita berbangga dengan kejayaan luar biasa di pentas nasional dan antarabangsa. Lahirnya Permata Negara yang merangkul anugerah Tangan Emas Negara di kejohanan WorldSkills. Beliau juga sentiasa menghargai dan mengangkat martabat warga pengajar yang berusaha meningkatkan taraf pendidikan diri. Diiktirafnya 3 pengajar kita sebagai penerima Anugerah Pendidik Cemerlang Mara serta kejayaan anak didik mewakili negara ke WorldSkills adalah bukti nyata bahawa sokongan dan dorongan beliau terhadap kecemerlangan warga kerja tidak pernah bernoktah. Semua ini terhasil kerana kepimpinan yang memimpin dengan teladan, bukan sekadar arahan. Namun, lumrah sebuah pertemuan adalah perpisahan. Roda pentadbiran terus berputar dan masanya telah tiba untuk sebuah lembaran baru dibuka. Tanggal 3 Ogos 2026, langkah gagah ini akan beralih arah. Tibet Mara Johor Bahru pula yang bakal menerima kehadiran beliau untuk meneruskan misi perjuangan yang sama. Rasa berat untuk melepaskan pergi. Kehilangan seorang pemimpin berjiwa besar, bertenaga dan berwawasan tinggi ini pasti dirasai oleh setiap sudut di Tibet Mara Lumut. Ketegasanmu akan kami rindui. Bimbinganmu
akan kami kenang dan semangatmu akan terus kami warisi. Jarak antara Lumut dan Johor Bahru mungkin terbentang jauh pada peta, tetapi jasa dan nilai yang ditinggalkan akan terus bersemadi utuh di dalam lubuk hati setiap warga TVET Mara Lumut. Terima kasih Tuan Pengarah. Terima kasih atas segala pengorbanan, keringat dan cinta yang telah dicurahkan sepanjang tempoh perkhidmatan di bumi Lumut ini. Selamat maju jaya meneruskan misi di tempat baharu, TVET Mara Johor Bahru. Teruskan menggegar arena TVET negara dengan aura muda-mu Tuan. Jasamu dikenang, legasi kecemerlanganmu kekal selamanya. Terimalah kalungan penghargaan ini daripada seluruh warga TVET Mara Lumut.